Channel YouTube bersama saya, Radia Mapping. Okay guys, by the time korang tengok saat ini, kita sudah berada di Tokyo, Jepun. Jom layan video untuk vlog kali ni. Untuk episod pertama, biasalah perjalanan kelang kabut kita untuk pergi ke airport. Tapi kali ni, kita akan main transit. So, ada cabaran sikit untuk transit airport kali ni. Okay, kembali lagi kita di Airport rushing version Radia Mapping untuk kali yang ke berapa. Tapi memang hobi lah jalan rushing kelang kabut macam ni. Kita akan naik Vietjet. So, akan transit di Ho Chi Minh. Selamat datang ke negara kopi Saigon. So kita akan transit selama lebih kurang 2 jam setengah. Cuntit. Sebelas? 5.20 delay. Okay. Ngamsui. Okay, kita dah sampai dekat gate kita. Tapi dia punya waiting area ni kan macam TBS tu. Tak rasa macam kau nak naik flight. Ya. Satu pengalaman, berhenti dekat Vietnam tak boleh lebih 7 kilo. Ho Chi Minh guys. Bye-bye. Awak dah rampas saya punya bag. Aduh. Okey lah, kita jumpa lagi 5 jam di Haneda. Nak tidur, sambung tidur. Padat siut tahun dia. Tapi kita orang pun belum keluar lagi. Sopan je dia orang angkat. Tak ada banyak sampah. So cantik.
tidur bangun tapi tak sampai-sampai. Akhirnya sampai juga. Alhamdulillah selesai custom bag immigration. Dia mengambil masa lebih kurang 1.5 jam. Sekarang kita nak cari tempat untuk charging phone kejap. Thank you lah kepada sifu-sifu Jepun yang bagi tips buat benda ni. Jadi makanan semua lepas. Roda patah, beg putus. Gelap lagi kan, tak nampak apa lah. Okay, train yang seterusnya dia macam KTM. Lama sikit, 50 minit. Oh, dia ada 2 tingkat baik. So, yang ni dia akan ambil masa lebih kurang dalam 40 minit. Jadi, kita boleh membuta sekejap. Siap boleh? Tutup. Okay, kat sini dia ada bagi arahan. Kena tap switch card ni dekat atas. Tapi kita orang dah separuh jalan baru kita orang perasan. So, kita tap je lah. Kita sekarang dekat train yang ni yang last kita naik train lah. Lepas ni kita naik bas kita sampai. Dan kita orang tersalah turun. Dia nama sama, Isesake, tapi dia sebenarnya kita kena turun Isesake Station, which is station tu kat depan tu je. Tapi you all kena tunggu 34 minit untuk train yang hanya satu train. Dan kita orang hanya sendiri di sini, tak ada orang lain. Ini memang dah rasa kawasan kampung ceruk apa dah ni. Belakang tu Mount Akagio. Tak ada jalan dah kot depan tu. So ya, perjalanan untuk hari yang pertama sampai di sini saja dulu. Apa-apa nanti kita update dan stay tune untuk hari-hari yang berikutnya. Gila wai, 24 jam perjalanan. Tapi walau bagaimanapun 24 jam perjalanan survive tau. Sampai Tokyo survive. Dekat Vietnam je 2 hari.